Ramai tak tahu kat dalam kereta kan sebenarnya ada plug, ada soket plug. Tapi kat mana? Semua kereta ada. Kalau korang nak cari memang tak jumpa. Kat atas ni tak ada, kat bawah tak ada, kat dalam ni pun tak ada. Tapi dia ada hidden spot dia. So korang buka dulu laci ni. Laci ni korang buka. Okey, korang buka. Okey, bila dah buka kau boleh nampak ni. Yang kat dalam ni dah nampak dia ada plug tu kan. Dia boleh keluarkan tau. Dia boleh keluarkan. And device ni sebenarnya dia boleh connect dengan dia punya bateri ni. Dekat sini ada plug. So let's say aku nak guna plug. Mana plug aku tadi? Plug ni kan. Kita cucuk je kat sini. Kita nak charge kita punya phone. Let's say kan. Tak kisahlah kau nak charge apa-apa kan. Cucuk je kabel kat sini. Lepas tu kita charge phone kita. Dah boleh charge phone. Tak kisahlah korang nak buka TV ke dekat dalam kereta kan. Pun boleh juga. See? Kenapa tak ada lagi? Dekat sini dia ada dia punya button, dia punya on off button. So kalau tekan dekat sini, dia akan charge phone. So dia ada satu soket plug. Okay, this one yang plug punya lah. Lepas tu dekat sini dia ada USB A ada dua, satu USB C. So kalau kau nak guna plug kan untuk nak hidupkan anything, belilah benda ni.